Tercekik means you tak boleh bercakap, you tak boleh bernafas. So that's why you kena approach, bang, tercekik bang. Sama ada dia bagi tahu, atau dia punya respon tu macam ya. Kalau dia cakap, habis tu tak faham. Habis tu kau ingat kenapa? Itu tak tercekik. Dia nak nombor telefon you. Dia mungkin nak TikTok. Right? So bagi tu lagi, bagi tu dia, bang saya tolong dan baru pergi belakang mangsa. Pergi belakang mangsa ada dua keadaan. Okey, pergi belakang mangsa, satu kaki kita pergi terus tengah-tengah kaki mangsa. Okey, ada dua keadaan. Kenapa dua keadaan? Satu, bila you pergi belakang mangsa, tangan you sampai depan. Okey, sampai depan, terus pergi cari pusat. Okey, macam mana cari pusat? Tangan buka, letak dekat perut, tekan. You mesti rasa lekuk kan? Terus jari tunjuk, pergi pusat. Simple, tak perlu. Pusat. Faham? Letak, buka, terus. Tangan, pegang. Ini buat. Genggam masuk ke jari, lock. Kita guna bahagian ni. Ini, pusat, letak atas tadi. Okey, baru pegang, tarik ke dalam. Bila tangan kita dah rasa masuk ke dalam baru naik ke atas. Jangan awal-awal, tolak dulu. Okey, sekarang clear dah. Keadaan pertama, tangan saya sampai. Keadaan kedua, tangan tak sampai. Kenapa tangan tak sampai? Jangan salah faham. Okey, sama ada lelaki ini dilihat sebagai mengandung atau perempuan yang mengandung. Perempuan mengandung pregnant, you tak boleh buat macam ni. Baby keluar nanti. So apa kita buat? Kita akan turunkan tangan, terus tangan letak dekat tengah-tengah tempat sama kita buat CPR tadi. Terus lock dan tolak ke dalam. Ya. Yeah. Sekarang you buat memang sakit lah. Faham tak? Waktu you tak bernafas,